So this is the two most common condition yang kita dekat tengkuk. Saya Kamalizat bin Ibrahim, pakar ortopedik dan pembedahan spinal. Sekarang bertugas di KPJ Ampang Puteri Hospital. Apa common sakit dia, simptom dia? Simptom dia sakit tengkuk. Sakit tengkuk kan, tegang, susah nak berpusing. Okey. Yang tu nombor satu. Yang kedua, sakit tengkuk menjala ke tangan, kebas, rasa elektrik, kadang-kadang dan sentiasa lenguh. Tidur pun tak boleh nak sandar one side. Okey. Yang ni yang untuk cervical lah. Ni memang biasa common. Dan yang ketiga untuk bahagian cervical ni headache. Pasien pesakit akan datang dengan pening kepala disebabkan dengan silap posture position. Maknanya sama ada tunduk, pening ataupun any movement of the neck cause pening lah, headache. So this is the two most common condition yang kita dekat tengkuk. Daripada cervical slip disc dan juga cervical facet.